Assalamualaikum. Kita sambung dengan soalan nombor 5, peperiksaan SPM sebenar kertas 1 tahun 2024. Okey, seorang petani menyimpan air dalam sebuah tangki tertutup berbentuk kubus. Okey, sifat kubus semua orang jangan tertukar dengan kuboid ya. Kubus ni bermaksud semua panjang sisinya adalah sama. Okey, sama saja. Okey, dan dia berbentuk kubus mempunyai isi padunya 1728. Okey, ditanya dalam soalan ni, hitungkan jumlah luas permukaan. So, kita nak tahu jumlah luas permukaan. Jadi, kalau kamu ingat, bentuk bentangan untuk kubus, kita ada macam ni. Ini adalah bentuk bentangan bagi kubus. So, semuanya adalah sama sebab dia kubus. Jadi, panjang sisinya adalah sama. So, kalau kamu tengok dekat sini, kita ada 6 semuanya permukaan dia. Okey, so mula-mula sekali kita kena cari dulu panjang sisi dengan menggunakan clue yang dibagi dekat sini, iaitu isi padu. So, kita andaikanlah panjang sisinya adalah sebagai X. Jadi, kita dah ada X darab dengan X. Kan panjang, lebar, tinggi kita akan dapat 1728. Okey, so dekat sini dah ada X kuasa 3 sama dengan 1728. Kenapa X kuasa 3? Sebab X darab diri dia sebanyak 3 kali. So, satu-satunya cara untuk hilangkan, ingat kamu gunakan punca kuasa 3, 1728. Okey, kamu boleh gunakan kalkulator. Kita cari punca kuasa 3 untuk 1728. Okey. So, punca kuasa 3, ini simbol dia. Tekan ni, ambil shift. 1728 tekan sama dengan. So, panjang sisinya adalah 12. So, ini juga bermaksud panjang sisi bentangan dia ni adalah 12. So, bila dia nak tahu luas permukaan, so 12 darab 12 untuk satu kepingan ni sebenarnya dia dah jadi 144. So, kita ada 6 keping semuanya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keping permukaan. Jadi jawapannya 144. Kamu darabkan dengan 6 permukaan. So, kita akan dapat jawapannya adalah 144 darab dengan 6 permukaan semuanya. So, jawapannya adalah 864 iaitu C.